Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ni doa ni rekod dalam Quran, digezek oleh Allah dalam Quran. Dan Nabi kita sendiri Muhammad SAW bila dia berdoa, selalunya dia baca doa ni, Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan, kami mengaku bahawa kami hanya diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau kamu tak tolong apa dosa kami, dan kalau kamu tak tolong kesian pada kami, tentulah kami jadi orang yang rugi. Doa ni didoa oleh tok kita Nabi Adam, yang menyebabkan dia diampun dosa dia oleh Allah Taala. Manakala syaitan bukan nak minta ampun dengan Tuhan, dia melawan Tuhan. Dia kata asjudu liman khalaqta tina. Allah Taala suruh dia sujud pada sujud, dia tak mau sujud. Bukan saja tak mau sujud, dia lawan balik. Dia kata asjudu liman khalaqta tina. Adakah aku nak sujud pada makhluk Adam yang kamu buat daripada tanah? Benda hok mu buat tu Adam ni, hok musuh aku sujud ni, benda makhluk tanah. Aku ni khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ni mu buat daripada api. Tu Adam hok musuh aku sujud tu buat daripada tanah. Mana boleh api sujud ke tanah? Tanah sujud bawah lama-lama. Api tu pucuk naik ke atas musuh. Dia bergurau dengan Tuhan. Dia tunjuk dia nelai tapa Tuhan, akhir sekalinya dia sumpah dilaknat oleh Allah Taala. Sehingga sampai bila-bila pun dia tak boleh masuk syurga, sebab tidak sebagaimana tu Adam. Tu Adam walaupun kena hamba ke syurga, tapi akhirat kalau dengan sebab dia bertolong dia berapa, dia akan diberi semula masuk syurga balik.